Jualan Rahmah Madani akan bermula 9 Januari dan diadakan di 3 kali sebulan di setiap DUN. Perdana Menteri dalam perutusan Tahun Baharu 2026 berkata inisiatif tersebut diteruskan tahun ini sebagai tanda keprihatinan kerajaan terhadap isu harga barang. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 DUN dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah. Turut diumumkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 bagi setiap murid yang boleh diambil di sekolah masing-masing.